Assalamualaikum. Jom kita cuba buat soalan algebra. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan paling asas saja yang benar, iaitu tambah, pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, settle. Okey, lepas tu 9y sama dengan 3. Okey, 9y kita kena tahu apa? 9y ni ialah darab. Sebab apa? Antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi kita pindahlah ini. Kita belah y sama dengan 3 bahagi yang bergerak tu dekat bawah. Okey. Okey, bergerak tu dekat bawah jadi bahagi. Lepas tu sini positif, sini pun positif juga. Okey, dia tak bertukar simbol tambah tolak tu. Jadi guna kalkulator dapatlah 1/3. Okey, settle. Okey, lepas tu tak jadi sekejap tak jadi. Dapatlah y sama dengan 1/3. Okey, settle. Okey, lepas tu ya. Okey, macam nak kalau dia bahagi, contoh negatif y plus 9 sama dengan 3. Okey, sama juga kita nak pastikan y ni tinggal seorang-seorang. Jadi pindahlah 9 dan bawa negatif sekali. Jadi 9 sama dengan 3 darab dengan negatif 9. Ingat, bawa dengan negatif sekali, ada sekali negatif sini. Jadi y sama dengan negatif 27. Okey, settle. Okey, lepas tu pula yang ni 9 tambah y sama dengan 3. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita pindahkan 9 sebab nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindah ke 9 dapatlah 3. Ni ini ialah tambah 9 by default. Kalau tak ada simbol maksud dia tambah. Jadi pindah dapat negatif. Sebab tambah pindah jadi tolak. Jadi dapatlah negatif 6. Okey, settle. Okey, lepas tu negatif 9 tambah y sama dengan 3. Okey, macam tadi juga. Okey, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindahlah negatif 9. Jadi pindah negatif 9 kita dapat apa? Negatif pindah jadi positif. Dapatlah y sama dengan 12. Okey, settle. Okey, satu bahagian settle. Okey, lepas tu pula, okey, sekarang kita masuk bab yang ini. Contoh. Okey, 3x tambah 6 sama dengan x tolak 2. Okey, macam mana nak buat? Okey, senang saja. Kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan yang bukan x. Jadi kita dapat apa? Okey, dipindah sini, dipindah sini. Dapatlah 3x tambah x pindah jadi tolak x. Okey, lepas tu negatif 2 ni kekal. Tambah 6 pindah jadi tolak 6. 3x tolak 1x dapatlah 2x. Negatif 2 tolak 6 dapatlah negatif 8. Okey, lepas tu buat apa? Pindah 2. Sebab nak tinggalkan x ni seorang-seorang. Pindahlah. Jadi x dah sama dengan negatif 8. 2 pindah jadi bahagi. Dapatlah negatif 4. Okey, settle. Okey, sekali lagi kita buat contoh. Kali ni contoh apa? Kali ni contoh okey, 2x tolak 1 sama dengan negatif x. Sama dengan negatif x tambah 8. Okey, baik. Sekarang ni macam tadi juga, iaitu kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Okey, jadi ini pindah sini, ini pindah sini. Jadi kita dapat apa? 2x kekal. Jadi ni pindah negatif x pindah jadi tambah x. Okey, lepas tu positif 8 ni kekal. Okey, lepas tu negatif 1 pindah jadi tambah 1. Okey, negatif pindah jadi tambah. Okey, dapatlah 2x tambah 1x dapatlah 3x. Lepas tu 8 tambah 1 dapat 9. Okey, lepas tu pindah 3. X sama dengan 9 bahagi dengan 3. Okey, dapatlah 9 bahagi 3 dapatlah 9. Dapatlah 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Okey, settle. Okey. Okey, baik. Macam mana pula kalau okey, persoalan persoalan. Okey, boleh tak kalau kita nak pindahkan 2x ni ke sebelah? Okey, jawapannya boleh. Jom kita cuba sekali lagi. Iaitu 2x tolak 1 sama dengan tolak x tambah 8. Okey, macam biasa kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Okey, cuma kali ni kita nak kumpulkan x tu kat kanan. Boleh ke tak? Boleh. Jom kita buat. Okey, ni pindah sini. Yang ini kat sini lah 8 terpindah. Okey, jadi negatif 1 ni kekal. Tambah 8 pindah jadi tolak 8. Okey, lepas tu negatif x ni kekal. Tambah, okey, positif 2x pindah jadi negatif 2x. Okey, lepas tu negatif 1 tolak 8 dapat negatif 9.
Negatif 1x tolak 2x, kita dapatlah negatif 3. Okay, betul kita pindahlah negatif 3 ni ke sebelah, dapatlah negatif 9 per negatif 3. Okay, x tu kekal situ. Lepas tu dapatlah, guna kalkulator dapatlah 3. Positif 3. Okay, samalah juga dengan yang ni pun. Okay, kalau yang ni pun kita boleh, yang sebelah ni boleh je kita nak pindahkan, kumpulkan x kat belah kanan. Okay, cuba kita buat sebelah sini. Okay, contoh ialah 3x tambah 6 sama dengan x tolak 2. Okay, sekarang ni kita nak kumpulkan. Okay, sama kan soalan dia. Okay, sekarang ni kita nak kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan bukan x, cuma x tu kumpul kat belah kanan. Okay, yang bukan x kat belah kiri lah. Jadi 6 tolak, okay, lepas tu tolak 2 pindah jadi tambah 2. Okay, x ni kekal. Okay, lepas tu positif 3x pindah jadi negatif 3x. Okay, dapatlah 6 tambah 2, 8. 1 tolak 1x tolak 3x dapatlah negatif 2. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindahlah ini negatif 2 ke sebelah. Dapatlah 8 bahagi dengan negatif 2. Dapatlah x sama dengan negatif 4. Okay, sama je. Negatif 4, negatif 4, sama je jawapan dia. Okay, faham kan? Okay, settle. Okay, jom kita buat lain pula. Soalan lain contohnya apa? Apa lagi? Okay, contoh 7 tambah x sama dengan 2x tolak 1. Okay, jadi macam biasa kita boleh kumpulkan dua-dua. Okay, sekarang ni kita buat satu dulu. Kumpulkan x dengan x, tapi x tu kat belah kiri. Yang bukan x dengan bukan x, jadi yang bukan x kat belah kanan lah. Jadi x ni kekal. Positif 2x pindah jadi negatif 2x. Lepas tu negatif 1 ni kekal. 7, positif 7 pindah jadi negatif 7. Okay, 1 tolak 2x kita dapat negatif 1x. Ataupun negatif x saja boleh juga. Negatif 1 tolak 7 dapat negatif 8. Okay, lepas tu kita buat apa? Tak habis lagi. Kita tukarkan ini. Tukarlah. Pindahkan ni ke sebelah. Dapatlah x sama dengan negatif 8 bahagi negatif 1. Dapatlah x sama dengan 8. Okay. Okay, jom kita cuba buat macam mana kalau x ni kat belah kiri pula. Kat belah kanan. Okay, ni belah kiri kan. Okay, ni kita nak buat belah kanan. Iaitu 7 tambah x sama dengan 2x tolak 1. Okay, jadi kita buat apa? Kita kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan bukan x, cuma x ni kat belah kanan, yang bukan x kat belah kiri lah. Okay, 7 ni kekal. 7 tolak 1 jadi tambah 1, tolak pindah jadi tambah. Okay, 2x kekal, tambah x pindah jadi tolak x. Jadi 7 tambah 1, 8. 2x tolak 1x dapatlah tinggal 1x sahaja. Okay, sama kan jawapan dia? Ini dengan yang ini. Okay. Okay. Okay, ingat benda punya konsep senang saja. Kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan bukan x. Okay, tak kisahlah kanan atau kiri, cumanya dia mesti satu jenis. Kalau ada x, ada x sahaja. Yang tak ada x dengan tak ada x sahaja. Okay. Okay, yang lain semua sama. Okay, lepas tu apa lagi kita perlu buat? Masa tu itu kot saja setakat dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa like, subscribe. Nak kelas boleh PM.